أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل بأبداننا وأتلق بألسنتنا وقوي بأجناننا واسرع به أفهامنا وقوي بعزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi mungkin kita ambil bahagian tajwid je hari ni. Ya, bahagian tajwid lepas tu besok kita akan ulang balik baru masuk nahu dan sorof dia ya. Kita nak lebihkan banyak kefahaman kita tentang sebab tajwid tu memang saya tengok ramai yang apa ya. Saya ingat ke kita dulu biasanya berquran kita bertajwid je kan. Tapi rupanya lemah juga tajwid maksudnya. Dia kita tak dapat penerangan tu mungkin kita disebut bunyi ya tapi kita tidak faham apa dia kefahaman di sebalik pembunyian tu ya. Jadi kalau kita mulakan dengan ayat kedua pertama sekali perkara yang bersabit dengan tajwid ialah kalimah ni iaitu dua huruf yang pertama tu yang dipanggil Hamzah Lam Ta'rifah. Itu bahagian tajwid tu. Walaupun tajwid dengan soroh ni dia sekali. Dia tak boleh. Kan? Bila kita dalam soroh, kita panggil dia imbuhan. Imbuhan. Tapi dalam tajwid, dia ada nama dia. Dan dia ada, dan nama dia, kemudian dia fungsi itu dalam aspek tajwid juga. Ya, dalam soroh kita panggil dia tambahan. Ya, kita panggil dia apa? Tambahan tu nama dia ialah Hamzah Lam Ta'rifah. Dari aspek bila kita belajar tajwid, kita kena tahu nama ni. Dan Ta'rifah tu, bila ada tanda Lam tu disukunkan, dia panggil Hamzah Qamariyah. Qamariyah. Ya, apa Hamzah Lam Ta'rifah Qamariyah dia? Dua-dua huruf tu sekali. Ya, kalau kita nak apa tu nak terangkan dua-dua huruf tu ialah pertama sekali ada hamzah wasal kita panggil. Yang alif berkepala sad tu dipanggil hamzah wasal. Dengan lam sakinah. Dengan tanda tu itu cara kita menerangkan ya. Bermakna apa? Yang kita arrowkan sekarang ni ialah dua huruf hamzah wasal dengan lam sakinah. Yang ni dipanggil lam sakinah. Bila lam sakinah tu ditandakan sukunnya, dia dipanggil lam uh, ta'rifah qamariyah. Dia adalah lam ta'rifah qamariyah. Kenapa kita namakan dia lam ta'rifah qamariyah? Kerana dia berfungsi untuk memakrifahkan kalimah sebelum tu. Kalau tak ada alif hamzah lam ta'rifah ni, kalimah ni ialah hamdun. Dia nakirah. Jadi nak menjadikan kalimah yang ma'rifah, isim ma'rifah ditambah hamzah lam ta'rifah tu. Ya. So dia hamzah lam ta'rifah ada dua lah ya. Contohnya di bawah tu hamzah lam ta'rifah syamsiyah saya kotakkan untuk kita biasakan ya. Yang ni dia sama lah. Ada hamzah wasal tapi lam tu dia tak ada tanda sukun. So yang tu dia panggil hamzah lam ta'rifah syamsiyah. Ya. Hamzah lam ta'rifah syamsiyah. Itu ya. Dari aspek
ilmu tajwid ya. Dia ilmu tajwid dia masuk apakah jenis hamzah lam ta'rif. Dulu-dulu dia tak panggil hamzah lam ya. Dia dulu dipanggil alif sebab tak ada kepala sod ni. Tulisan lama. Lalu alif lam kan. So untuk KHS kita nak ubah dah sebab sekarang ni Quran dah menggunakan hamzah lam ta'rifah. Jadi setakat ni yang saya tahu orang lain masih lagi guna alif lam ta'rifah. Hanya kita saja ya. Sebab kita nak menepati dengan apa yang digunakan dalam kalimah tu, kita panggil dia hamzah, bukan panggil alif. Sebab kalau kita tak tukar tu, nanti kita biasa menyebut alif, sedangkan dari segi konsep, alif tak boleh bunyi. Sedangkan ni kita bunyi A tu kan. Saya bunyi A tu, al bermakna dia hamzah lah, bukan alif. Hamzah yang boleh dibunyi, alif tak boleh. Alif hanya berbunyi untuk mat saja. Dia berfungsi, dia tidak dibunyikan. Fungsi dia untuk memanjang huruf je, bunyi huruf sebelumnya. Sebab tu kita tak nak panggil dia alif tak. Dia macam bercanggah ya, bercanggah. Jadi kita panggil dia hamzah lam ta'rifah. Kalau yang atas tu qamariyah, kalau yang bawah tu hamzah lam ta'rifah syamsiyah. Tandanya ialah sukun, tanda sukun je. Kalau lam tu ditandakan sukunnya, kita panggil hamzah lam ta'rifah qamariyah. Kalau kita menyebut lam tu saja, kita sebut lam ta'rifah qamariyah. Kalau yang bawah tu, kalau kita nak nyebut lam saja, lam ta'rifah syamsiyah. Ya. Bukannya lam syamsiah sebab dia digunakan dalam konteks takrifah, memakrifahkan kalimah, jadi kita panggil lam takrifah syamsiah. Bila sekali dengan hamzah wasal, kita panggil dia hamzah lam takrifah syamsiah. Jadi manakala menerangkan besok macam itulah. Apa tu lam 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 takrifah qamariyah. Yang kedua bawah tu lam takrifah syamsiah. Okey, dan untuk mengembangkan pengenalan tu kita boleh cantikkan tanda ya. Kalau yang ni maknanya kalau kita nak panjangkan syarahan ni kita boleh alih kotak ni. Ya, kita nak masukkan sebanyak mungkin sebanyak maklumat yang mungkin ya. Jadi apakah tandanya? Jadi kita masuklah tandanya. Bila kita mengatakan lam ta'rifah qamariyah ataupun bila sekali dengan hamzah tu kita panggil hamzah lam ta'rifah qamariyah, jadi tandanya ialah uh, huruf lam uh, huruf lam huruf lam uh, bersukun. Maknanya tanda tu ada sukun ya. Bila sukun tu apa maksud dia? Sukun di mana? Di mana makhraj. Ini aspek tajwid ni, makhraj dan sifat lam tadi, lam perlu dizahirkan. Maknanya dizahirkan tu maksud dia apa? Disebutlah. Disebutkan. Ya, kalau zahirkan, menzahirkan ya, dengan apa ni, melakukan makhraj yang betul dengan bersama dengan sifat. Bila dia tanda sukun tu maknanya makhraj dengan sifat kena buat. Berbanding dengan syamsiah nanti, sebab dia tak ada tanda sukun, menunjukkan makhraj dan sifat tu tak payah buat. Itu beza dia. Dia kita panggil makhraj dan sifat tu digugurkan dalam bacaan. Yang ni kena zahirkan ya dalam bacaan ataupun sebutan lah. Sebutan ya. Bila bila apa? Bila huruf kita panggil sebutan, tapi kalau kalimah kita sebut bacaan lah. Ya, dalam sebutan. Okey, dizahirkan, bila dizahir itu dia mesti mengerti dengan jelas lah. Dengan jelas. Ya, dengan jelas dalam sebutan. Okey. Jadi bermakna kalau kita kata makhraj dengan sifat dia perlu dizahirkan, jadi kena tahu apa makhraj dan sifat dia. Ya. Itu panjang cerita dia. Sebab tu tajwid ni bila kita nak syarahkan ni pun
Ya. Okey. So mana kita mulakan ya. Uh, jadi bila kita nak menyebut makhraj huruf lam, kena belajar ni ya, sebab saya tahu saya banyak bila saya tanya ke mana dia gagal ya. Ha, jadi kita uh, pengertian makhraj. Pengertian makhraj. Bila kita kata makhraj kena spesifik kepada huruf tu ya. Jadi ini huruf lam, kita ni huruf lam sakinah. Sebab lain huruf lain caranya. Ha, ya. Okey. So saya letakkan arrow untuk menunjukkan macam mana cara nak makhraj ni ialah apa yang perlu kita buat supaya terkeluar bunyi huruf tu, huruf lam sakinah tadi, itu dipanggilkan makhraj. Ya. Okey. Pertama sekali, biasanya bila kita bertanya dengan sesiapa pun sekarang setakat ni, dia akan terus fokus kepada pergerakan lidah. Bukan, ya, itu. Tapi bila saya buat kajian, itu saya sendiri kajian ya. Memang tak ada buku pun yang berkongsikan cara saya ni. Sebab saya punya rasional senangnya, kalau kita gerak pun lidah, tak bunyi huruf tu kan? Dia gerak lidah, ujung lidah kata ya. Ha, tak bunyi. So saya punya rasional sekarang saya kata bila nak menyebut, mengeluarkan bunyi huruf, dari aspek makhraj, dia mesti mula dengan ayat mengeluarkan suara dan udara dulu. Kalau pada suara dan udara tu dia membawa suara tadi, barulah keluar bunyi kan. Dan kita gerakkan lidah masa tu sekali. Itu KHS punya ya konsep. Kalau baca buku-buku lain dia kata dia kata ujung lidah ni buat tekan kat mana-mana kan. So kita punya pendekatan pegangan kita buat mengeluarkan suara dan udara serta barulah kita gerakkan sambil kita mengeluarkan suara udara tu barulah kita gerakkan dalam konteks lam. Boleh ingat makhraj lam apa dia? Lam sakinah. Tak ingat ya. Dia sebenarnya menggerakkan hujung lidah. Menggerakkan hujung lidah. Bukannya kalau kita sebut menggerakkan lidah saja tak tepatlah. Sebab lidah banyak. Ada pangkal, ada tengah, ada ujung, ada tepi. So kena spesifik ya. Jadi apa untuk al kita gerak hujung lidah tadi, macam mana cara menggeraknya ialah dengan uh, lidah dengan menekan lelangit dia panggil ya. Lelangit, lelangit. Yang atas tu lah. Dia itu yang kita tekan di atas sikit pada gusi. Bila dia yang melengkung tu gusi, tapi kita bukan tekan gusi, kita tekan atas pada gusi tu kena dah lelangit. Daripada situ ke atas tu dah lelangit lah. Ha. Al, al. Bila dia menekan lelangit tu, uh, dan uh, uh, ni lidah kan. Okey, ujung ni kena langit tapi yang ni kita panggil bawah lah. Kan bawah. Bawah lidah dia terkena ke gusi. Al. Kan masa ujung lidah kena tu yang bawah ni terkena gusi. Ha, ha. Dan kita panggil bawah lidah terkena pada gusi atas. Masa alda bawah tu dia sebab lidah tu melengkung. Jadi dia terkena lah. Dia ibaratkan ni gusi ni langit kan. Dia tekan macam tu, dia mengada nekan itu dia terkena lah. Al. Al macam tu ya. Dia jadi maknanya ujung lidah tu masa dia menekan ke langit, bawah ni kena gusi. Al. Kan gusi kita yang melengkung ke dalam tu kan. Terasa. Al. Okey. Tapi masih lagi tak cukup sebab nanti dia ada sifat inhiraf ya. Bila keluar bunyi itu dia ada sifat melencong.
Jadi untuk dapat sifat melencong tu, dia juga mensabitkan pergerakan lidah juga. Kalau tidak, tak dapat sifat tu. Jadi sambil kita menekan dengan menggerak tadi, ujung lidah tu kena gerakkan sikit ke kanan. Maknanya al, dia ujung tu alihkan sikit. Al, al. Di mana dia bukan tekan terus tepat tak. Dia tekan lepas tu dia lencong sikit. Ha, al, al. Dia lencong ke? Sama ada kiri ke kanan. Tengok yang mana biasa ya. Kalau kita biasa kanan, kita kanan macam saya biasa ke kanan. Al. Jadi masa menekan, gerak menekan tadi, dia lencong kita panggil. Terkena pada gusi atas dan melencongkan ke kanan atau ke kiri. Dua-dua boleh. Tapi dua-dua, jangan buat dua-dua di atau ya. Al, al. Kalau kita tekan terus al, boleh. Tapi tak dapat sifat dia nanti. Dia kena al, al. Macam itu dia namakan melencong. Bunyi yang kalau dia tekan terus, dia lurus je kan. Jadi bila kita alih tu, itu dia namakan melencong. Nanti bila kita senaraikan sifat tu, ada satu sifat dipanggil sifat inhirah. Inhirah maknanya masa bunyi keluar tu dia melencong. Macam mana nak dapat tu? Kena gerakkan lidah tadilah hujung. Ya, pusingan angin tu dia mengikut ke pergerakan tu. Itu dia namakan melencong tu. Tapi dengan syarat mesti sebut mengeluarkan suara udara. Kalau tak sebut tu tak ada bunyi lah. Kita gerak je lah lidah kan. Jadi mengeluarkan suara dan udara serta menggerakkan hujung lidah dengan menekan lelangit ya. Menekan lelangit. Langit ni ya, kalau nak sebut langit atas pun boleh, tapi sebenarnya tak perlu. Sebab langit memang belah atas pun. Dan bawah lidah terkena pada gusi atas. Masa kita nak menekan ke langit tadi, ya, bawah lidah tu terkena gusi. Seolah-olah macam dia keempat ni. Dia melengkung. Dia melengkung macam tu je. Ini gusi ya. Masa tu sebab makhraj lam ni dia dekat dengan gusi. Dia lam, nun, ro. Dia ada tiga tu. So kalau nun tadi di atas sikit, nun dia tak perlu kena. Ro lagi tak perlu kena sebab dia dah jauh kata kan. Tapi yang lam ni sebab dia rapat. Jadi dia terkena gusi tu. Al. Ya. Terasa gusi atas tu al. Ada juga buku mengatakan nekan pada gusi. Tapi sebenarnya tak. Dia nekan pada langit tau. Dia ada point ni gusi. Atas tu point dan langit kan. Ini lam. Lepas tu non. Lepas tu ro atas. Ya. Okey, itu bahagian makhraj. Cuma kita tambah lagi bila nak mengemaskan lagi apa tu aspek makhraj lam tu, kita masuk ke satu ayat ya. Iaitu kita nak menerangkan kenapa dia gerakkan lidah. Jadi kita masukkan huruf lam. Lam adalah dalam kumpulan. Ini huruf-huruf hijaiyah ni dia ada kumpulan makhraj. Ya, so kumpulan kita panggil kumpulan al-lisan. Al-lisan maknanya apa? Huruf yang bersabit dengan menggerakkan lidah untuk dapat bunyi. Ada huruf bibir asyafatan. Ada huruf al-jawfu. Itu huruf rongga mulut. Ada huruf kerongkong al-halqu. Itu bahagian apa ni pula? Kumpulan-kumpulan makhraj dia panggil huruf. Kategori ya. So apa saja kumpulan lisan bila nak mengeluarkan bunyi nanti mesti suara udara serta menggerakkan bahagian lidah. Itu dia panggil al-lisan. Lisan mana lidah kan ya. Tu. Jadi untuk mengemaskan kita kena masuk juga statement tu supaya dia faham kenapa kita gerakkan lidah sebab dia kumpulan al-lisan.
Cakap di mata lidah. Ya, yang menggunakan bahagian lidah. Bahagian. Ya. Kalau dot, dia alisannya, tapi dia bukan ujung lidah. Dia tepi lidah pula. Dot, menyebut auto kita hempitkan tepi lidah ke geraham kanan atau ke kiri. Bukan dia hujung, tapi dia masih lagi alisan sebab dia menggerakkan bahagian lidah. Huruf shin bukannya ujung lidah. Huruf shin kita naik ke atas tengah lidah, ke atas. Sebab kedudukan dia di atas tengah lidah nak mendapatkan bunyi dia kan. Tapi dia masih lagi alisan. Sebab dia um, apa saja bahagian. Lidah ni ada 4 bahagian. Pangkal, tengah, ujung, tepi. Tepi hampir. Macam dot dia tepi. Qaf pangkal. Kaf pangkal. Ah, Jim, shim dengan ya tengah atas naik. Naikkan tengah atas lidah ke atas. Ash. Macam sebut ash ataupun aje. Aje tu tengah lidah naik atas. Semua ni huruf alisan lah ni. Ah, so kalau kita nak mahir nanti kita kena tahu pula huruf alisan berapa, ada 18. Yang nak menyebutnya kena menggerakkan bahagian lidah. Yang paling banyak hujung lidah lah. Hujung lidah ni ada berapa? Ada 3, ada 6, 9. 9 hujung lidah je. Maknanya dia melibatkan pergerakan hujung lidah. Mana hujung lidah tu kena tepat di mana tempat yang dia perlu tekan. Dalam lidah. Lam hujung lidah. Ya. Dia salah satu daripada hujung lidah ni ada 3 kumpulan. Satu kumpulan uh, uh, lam, non dengan ro. Dia berkaitan tu. Satu kumpulan lagi ialah semua 12 ya. 12 sebab ada 4 kumpulan. Satu kumpulan lagi ialah mengeluarkan hujung lidah. Zal, al, al, as, sa dengan ro. Al. Itu 3. Itu semua hujung lidah lah tu. Kita menggerak hujung lidah, apa kita buat? Kita keluarkan sikit hujung lidah tu. Itu hujung lidah tu. Lepas tu, itu kumpulan pertama, lam non-ro. Yang tu biasanya kalau nak senang ingat, non-ro lah, jadi nurul. Senang kan? Bunyi nurul. Tapi, kedudukan dia, lam dulu atas. Lam, non-ro. Non-ro, non-lam. Kalau ikut susunan ro non lam lah ya, tapi kalau ro non lam susah kita nak ingat. Kalau kita mulakan non tengah dulu, non ro lam nurul senang kan 3 tu. Ah. Lepas tu yang kumpulan hujung tu ada 3. Dia 3 3 3 je, senang je. 3 kali 4 12. Kan. Yang kedua tu bawah sikit pada nurul tadi ialah huruf zal, sa dengan ro. Semua tu hujung lidah keluar. Nak membunyi kita tengok, nak membunyi huruf kita buat apa? Kita letak hamzah kotak pada atas, lepas tu sukunkan huruf tu. Macam zal, bunyinya al, al. Itu cara membunyilah. Al, lepas tu sa, as, as. Semua hujung lidah keluar. Za pun sama juga. Al, al. Hujung lidah ni kena keluarkan sikit. Kan? Bila kita faham nanti, kita tak payah menghafal tau. Kita boleh tahu di mana huruf ni. Okey. Lepas tu kumpulan yang ketiga hujung lidah bawah pada zal, sa dengan za ni formula senang je. Yang 3 ni buang ke satu titik. Dia jadi apa? Kalau zal buang satu titik jadi dal. Sa buang satu titik jadi ta. Za buang satu titik to. Itulah. Jadi dal, ta, to ialah makhraj ujung lidah. Masa menyebut tu ini gigi ya, gigi atas. Dia kena tekan belakang gigi atas. Belakang gigi. Ini gigi atas, ujung ni kena tekan. Yang tadi dia keluar. Sekarang ni gigi atas tu, gigi kacik dia panggil ya. Kena tekan dia.
Jadi dia bunyi dal meletak hamzah kotak pada atas dal sukunkan ada. Masa nak jemput de tu hujung lidah mesti kena ada ada. Dia dia akan apa ni dia akan keluar sebab dia nak qalqalah melantun tu. Kalau ad saja dia tak dapat qalqalah. Menekan tapi kenalah ad macam tu kan. Ad, dia itu tapi bila dia ada sifat lain qalqalah kena tarik balik. Ada. Jadi dia bila tarik tu dia melantun. Kalau tak tarik dia dia melekat lah. Tapi dal tak boleh sebab dia ada qalqalah. Jadi kena apa ni tekan dan lepas. Tekan dan lepas baru dapat qalqalah. Makhraj dah okey dah tapi nak ke sifat melantun mana dia tarik balik lah. Ada. Kalau tak tarik dia dia tak ada lantunan lah. Lepas tu ta at 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 dia masa sebelum sifat dia tertarik itu sebab apa? Dia nak dapat sifat hamas. At at yang ujung tu. Dia hamas tu dia kena tarik lidah tu. Kalau dia lekat dia tak dapat hamas. At dia dia melekat je lah. Dia itu sebab syidah saja. Bila nak hamas dia nak dapatkan nafas tu terlepas dia kena tarik balik. At at at. Kalau tidak nafas tak terlepas lah. Ha. Lepas tu to sama dengan dal dia ada qalqalah. Tekan kena tarik balik. At to at at to. Dia tebal dia ada sifat lain. Ada sifat itbaq dia panggil. Yang tak ada dalam sifat dal dengan ta. So lain huruf ni lain sifat dia. Itu kita kena tahu tu. Dari segi makhraj dia sama tapi sifat dia lain. Sebab tu yang membezakan ah, bunyi dia tu. Macam dal dengan ta makhraj sama tapi sifat dia lain. Dia ada lantunan, ta tak ada. Ta ada hamas, dal tak ada hamas. Ha, semua ni kena kena faham. Saya masalah orang kita dia sebut tapi dia tak tahu. Dia tak tahu langsung benda ni itu yang herannya. Okey, so ini baru bahagian makhraj. Maknanya bila nak bunyikan lam sukun tadi dia ada dua aspek. Satu aspek makhraj, satu aspek sifat pula. Ini makhraj. Ini baru makhraj. Lepas tu kita sambung lagi nak lengkapkan tu kena masuk mana dia? Okey, pengertian apa pula? Sifat pula. Sifat lam sakinah. Semua huruf ni sebenarnya kita kena buat. Ya, sifat pula. Bagi lam sakinah. Okey. Apa maksud sifat? Sifat ialah tadi nak mengeluarkan bunyi kan? So, bila dia keluar bunyi itu, dia mesti berbunyi dengan sifat-sifat tertentu untuk satu-satu huruf. Kalau dia bunyi dah betul, tapi sifat tak betul, dia tak jadi huruf tu. Sebab tu dia dua tu kena package sekali. Makhraj dia kena betul. Bila dia keluar tadi, dia kena bunyi cara ni. Itu dia panggil sifat. Dan makhraj ujung lidah ditekan kepada belakang gigi atas dah betul. Tapi bila dia keluar bunyi itu, dia kena ada 6 sifat. 6 sifat kena tahu satu-satu. Maknanya bila kita mengeluarkan tu, dia mesti menepati 6 sifat ni. Begitu juga lap. Lap pun ada 6 sifat. Jadi kena tahu satu-satu. Masa kita membunyi tadi, kita mesti tahu, yes, keluar sifat macam ni. Sifat kedua ni keluar. Sifat ketiga sama juga. Perkataan dia menzahirkan juga. Betul lah. Baru betul. Kalau tak keluar bunyi sifat tu, dia seolah-olah macam serupa. Tapi tak sama. Okay.
Okey. Apa dia? Tadi nampak Puan Limah tu. Ya, Ha. dia dah masuk kan? Oh, datang sini. Kalau Okey. jumpa saya kejap lagi tak pun. Ini apa ni permintaan dia untuk fokus pada tajwid. Boleh, boleh, Ya. boleh. Sebab tajwid ni pun sama. Naun dan soroh memang lemah. Tajwid pun lemah juga rupanya. Ya Allah. Saya Ha. semua lemah. Duhai, ya. Itulah keadaan kita memang perlu bantu. Ya. Kita ni kadang-kadang kesian tengok. Sebab apa? Kita dapat lama dengan Quran. Ya, 23 tahun. Tapi ilmu Quran tu kita lemah sangat. Kita tak tahu dia. Yes, ini baru satu aspek je. Ilmu Quran tu macam lautan kan. Jadi yang satu aspek tu kita lemah juga. Memang kena perlu bantulah. Okey, apa syarahannya kita tengah sekarang ni melihat ayat kedua Alhamdulillah tu kita tengok aspek tajwid dengan huruf lam saja. Satu lam saja. Lam yang bersukun tu ya. So lam bersukun tiap-tiap lam uh, sukun apa sebab huruf sukun dia dia ada tahu cara membunyikannya. So cara membunyikan ni ialah mesti kita main dua perkara. Dia panggilkan makhrajnya dengan sifatnya. Yang ni kita tadi kita baru terangkan makhraj huruf lam. Iaitu mengeluarkan suara dan udara. Itu cara membuat ayat menerangkannya. Maknanya untuk mengeluarkan huruf lam, apa-apa huruf saya mesti mulakan dengan keluarkan suara dan udara. Kenapa saya masukkan ni sebab dalam buku kadang dia tak sebut ni dia dia kata gerakkan lidah aja. Tapi masalahnya kalau gerakkan lidah tak ada suara udara tak keluar bunyi. Jadi kena masukkan. Untuk QHS Academy kena masukkan ni. Kena mengeluarkan suara dan udara serta menggerakkan hujung lidah. Ini untuk huruf lam sakinah ya. Lam sukun tu. Apa kita buat dengan hujung lidah tu? Dengan menekan lelangit ya. Mulut kita ni bahagian atas ada lelangit dia panggil. Jadi hujung lidah tu kena tekan dekat lelangit tu. Dan apa ni sebab lelangit makhraj lam ni dia rapat dengan gusi. Dia betul-betul atas gusi. Jadi Tak semua bahagian orang ni Ustaz, eh, kalau Ustaz Hussein, kalau Dr. Wasim, tak semua orang dia mahir betul. bunyi pun kadang lain setiap orang saya dengar. Ya. Dia masalah So sekarang ni hari tu kita waktu solat Jumaat saya cakap ni mesti anak murid Dr. Kamal ni. dia macam ni Dia sebut sekarang satu ni hari. banyak banyak orang dia tak belajar cara ni. Kaedah. Dia tak belajar cara, dia belajar bunyi je. Dia menyebut bunyi. Bunyi very subjektif. Kalau kita tak tahu apa yang kita buat, kita bunyi saja, dia sebenarnya tak tepat bunyi tu. Waktu tu buat 2 minggu lepas kot. Kan? Tengok kat sini. Lepas tu Ha. dengar cakap ni mesti anak murid Dr. Kamal ni. Sebab dia sebut kaedah sama macam doktor sebut. Ha, ha, ha. Apa terjemahan dia? Kalau saya memang faedah lah. Ni ada orang lain tapi sama macam doktor sebut. Ni mesti anak murid Dr. Kamal ni. Oh, ya. Okey. Jadi bila kita nak menerangkan makhraj ya, kita mulakan dengan mengeluarkan suara dan udara serta dia berlaku pada masa yang sama ya. Masa kita nak menggerakkan lidah kita dah keluarkan suara dia. Menggerakkan hujung lidah dengan menekan lelangit ya. Kalau nak letak apa atas pun tak apa, langit atas sebab dia berada atas ya. Dan apabila dia menekan tu, bawah ni dia melengkung macam ni ya. Lidah tu melengkung. Jadi bawah ni dia terkena ke gusi. Dan bawah lidah terkena pada gusi atas. Okey. Mungkin saya apa ni komakan dulu. Hmm. Tetapi itu tak habis rupanya ya. Sebab huruf lam nanti bila bunyi itu keluar, dia mesti menepati sifat-sifat dia pula. So salah satu pada sifatnya ialah inhirah. Bahasa Arab dia melencong. Ya, jadi bunyi al dia mesti ada sifat melencong. Macam mana nak mendapatkan melencong tu? Ujung lidah tadi yang kita nak tekan pada langit tu, kita lencong ke kanan.
ujung tu bengkok. Orang kata lencong, lencong. Bukan dia dia maknanya dia bawa ke kanan sikit lah. Al. Mana kita larikan dia ke kanan sikit ataupun ke kiri. Ya, kita panggil dia melencongkan ke kanan atau ke kiri hujung dia. Kalau hujung lidah menekan ini bersambungnya hujung lidah lagi ni lah ni. Ya, uh, melencong ke kanan atau ke kiri. Ya, itu bagaimana nak mendapatkan makhraj dia. Jadi banyak tu maklumat tu. Kalau kita tak mahir kan, mungkin kita cerita separuh je. Kalau kita tak lencurkan ujung lidah ke kanan, nanti dia tak dapat sifat lam. Sifat ini hirok tu. Dia macam bunyi kalau dia keluar bunyi bukan sama tapi dia tak ikut. Dia macam sama, Sama. tapi dia tak tepat. Okey. Ah, Okey. Okey, untuk menerangkan lagi kenapa kita menggerakkan ujung lidah, tapi sebab kita kena juga membuat statement penyataan yang huruf lam adalah dalam kumpulan huruf al-lisan, ya. Kalau kita kita nak lebih tepat ayat tu huruf makhraj kita panggil al-lisan. Itu lebih tepatlah, maknanya tiap-tiap huruf Arab ni, hijaiyah ni nak mengeluarkan tu dia ada kumpulan-kumpulan tertentu. Kalau kumpulan yang melibatkan pergerakan bahagian lidah dipanggilkan al-lisan. Ya, al-lisan ni lidah. Al-lisan tu ialah kumpulan makhraj al-lisan, mana bila nak menggerak dia mesti membabitkan pergerakan lidah. Okey. Itu baru bahagian makhraj, ya. Kalau kita nak fokus, saya capitalkan ni. Dua perkara ni, ya. Makhraj satu, kemudian sifat. Saya capitalkan dia supaya kita dapat fokus. Dua perkara ni mesti, uh, kalau tanya saya, sebelum kita menyebut, kena tahu dulu. Sekarang ni masalah orang yang dia sebut, lepas tu tapi bila tanya dia tak tahu apa dia sebut. Itu. Ya, tapi dia kata betul. Dari segi teori, tak betul. Sebab betul apabila kita tahu apa yang kita buat. Ilmu dan amal dia panggil. Jadi kalau selama ni kita kata bacaan kita betul, cuma kalau dia tak boleh menerang tu, kalau sebenarnya tak betul. Kan? Ya. Okey. Okey. Lepas tu kita apa ni, bahagian sifat pula. Tadi makhraj, ya. Jadi apakah pengertian sifat bagi lam sakinah? Ya, nak sebut huruf pun boleh, kalau tak nak sebut huruf understood lah, ya. Huruf lam sakinah. Okey. Kenapa saya gunakan sakinah, ya? Kerana uh, setiap huruf apabila kita nak membunyikannya, kita akan guna kaedah huruf tu disukunkan, sebelum tu kita letak hamzah qata' pada atas. Jadi cara nak bunyikan letak hamzah qata' pada atas, lam tu disukunkan. Jadi al. Sebab tu lam sakinah tu. Kalau ra pun sama je, letak hamzah qata' pada atas, ra sukunkan ar. Barulah kita boleh menerangkan macam mana cara nak bunyikan ra dengan membunyikan ar. Okey. Tiap-tiap huruf, ya, dia ada sifat dia. Maknanya setiap orang sebelum membaca dia mesti kena tahu. Tadi makhraj. Lepas tu dia tanya sifat. Soalan yang paling asas ialah berapa sifat kena tahu. Tiap-tiap huruf tu mesti ada berapa sifat dia. Maknanya bila keluar bunyi tadi, kalau lam, dia kena menepati sifat ni. Semua sifat ni. Jadi kena tahu berapa. Jadi pengertian sifat ialah so kita buat ayat dia macam mana? Menzahirkan. Kalau tuan-tuan tengok DZ tu mana za lah, ya, Arab dia. DZ tu za. M-E-N. Menzahirkan dia, ya, menzahirkan. Kena tahu berapa sifat. Berapa sifat lam ada? Lam. Ha.
Tak pasti. Dah banyak lama baca Quran ni kan. Hmm. Kalau tak tahu mana something wrong. Memang banyak. Puan ni, Alimah, berapa sifat alam ada? Ni soalan darjah 2 ni. Very basic. Tak tahu kan ya? Jangan terpanjat. Memang saya dah round seluruh Malaysia dah. Bukanlah saya pergi sana, tapi internet melalui kelas dalam online kan. Memang saya tanya tak tahu. Itu baru lam. Ada berapa huruf hijaiyah yang dia bunyi kan? Ada 28. Jadi setiap tu ada kena tahu berapa sifat. Daripada ba kan, ba, ta, sa kan. Sekarang ni dah lam dah. Jadi ba pun kena tahu berapa sifat ada. Itu bahagian tajwid. Sebab tu saya biasanya, saya tak fokus pada tajwid sebab sepatutnya ilmu ni dah belajar di luar lah. Sebab ustaz-ustaz banyak ngajar tajwid kan. Tapi kalau lemah saya bantu. Itu kita punya pendekatan. Yang betul-betul memerlukan naung soroh memang tak ada orang ajar. Sebab tu saya fokus pada naung soroh. Tajwid itu saya akan fikirkan sekali je. Ah, Ya. Bila-bila perlu baru saya ni macam ni kata perlu kan. Sifat huruf pun tak tahu. Makhluk huruf pun tak tahu. Okey. So maknanya kita mesti menzahirkan macam tadi pun kita sebut menzahirkan mana dia mengeluarkan suara udara yang ni kita menzahirkan dia mesti tahu berapa sifat. Sedangkan dan asas sifat huruf ni yang pertama sekali kita mesti tahu setiap huruf tu dia ada sifat berlawanan. Kita dan semua huruf tu yang senang untuk kita faham. Setiap huruf daripada ba sampai hamzah tu dia mesti ada 5 sifat berlawanan. Jadi dia kena zahirkan ni sifat berlawanan. Itu saja. Kemudian okey, kumpulan sifat ialah satu sifat kumpulan sifat berlawanan. Kumpulan kedua sifat tunggal. Ini tak ada berlawan. Ya, lepas tu sifat mendatang. Jadi mana huruf membunyi ni dia ada sudah tentu ada sifat berlawanan dah. Semua ada sifat. Tapi ada huruf yang tak ada sifat tunggal. Jadi kalau dia ada, tak ada tunggal dia 5 sajalah ya. Semua huruf dia mesti ada 5 sifat berlawanan. Itu senang nak ingat. Semua huruf dia ada 5. Lepas tu kalau ada tambahan kalau dia ada sifat tunggal. Kalau dia tak ada sifat tunggal mana dia 5 saja. Jadi lam ni dia ada 5 sifat dan satu sifat tunggal. Jadi danlah dan satu sifat tunggal. Sifat tunggal tu kita boleh teruskan masukkan bracket sifat tunggal tu inhiraf. Yang ni saya kata yang tadi inhiraf tadi. Inhiraf makna dia apa? Uh, Melencong. Bunyi itu mesti dalam keadaan melencong. Macam mana nak dapatkan lencongan? Ujung lidah tadi kena lencongkan. Kalau kita tak lencong, tak dapatlah inhiraf tu. So, satu sifat tak dizahirkan lah. So, sekarang ni kita nak fokus pada 5 sifat. Apa sifat berlawanan tu? Sebab bila dia keluar, dia mesti dapat 5 sifat campur satu. Okay? So, kita buat ayat sifat apa? Sifat berlawanan. 5 lah ya. 5 sifat berlawanan. Ingatkan saya takut terlambat sebab saya kena bawa asar petang ni. Imam tu kena pula. Kena influenza. Oh, ramai kena. Kena kena kuarantin. Taman saya semalam tujuh keluarga. Ya, Hmm. itulah. Tu dah tak report-report semalam. Tapi semua duduk dalam rumah je lah. Okey. Kalau hari ni tak dapat banyak pun kita dapat satu huruf lam tu kita tahu makhraj dan sifat. Ya. Besok lain kali kita tambahlah huruf-huruf. Kita fokus pada huruf yang sukun dah. Senang kita. Jadi 5 sifat berlawanan Puan Halimah. Huruf lam masa nyebut lam alham kita buat alham tu mesti sifat. Ada 6 sifat tu. Tak tahu ya. Okey. Okey, sifat berlawanan ni dia ada set dia ya. Dia ada kumpulan pertama, kumpulan kedua,
kumpulan ketiga, kumpulan keempat, kumpulan kelima. So tiap-tiap huruf tu dia ambil salah satu je. A atau B. A atau B. Ya, A itu dengan B tu apa? Berlawanan dari segi satu kuat, satu lemah. Ya. Okey, saya senaraikan dulu nanti kita akan detailkan ya. Uh, Okey, lam ni sifat berlawanan pertama ialah dia jahru. Ataupun kita gunakan apa ni nakirah jahrun. Ya. Itu maknanya ejaan adalah nakirah tu. Jim ha ra dhammatain jahrun. Kalau nak makrifah dia al-jahru. Ya. Itu sifat pertama. Apa maksud jahrun ialah dia jelas dan terang. Itu jah. Maknanya menyebut al tu mesti jelas lah lam yang sukun tu. Salah satu sifat dia menyebut itu bunyi dia tu jelas. Ya. Yang kedua, dia ada sifat tawasud. Ta, ini Arab ya. Arab. Dua S tu bermakna sin sukun dalam jawi dia. Lepas tu, saya letakkan T besar mana to. Kalau saya tulis dalam Rumi, T besar tu, jawi dia ialah to. Kalau T kecil, jawi dia ta. Ya, jadi bila kita menyebut T di ujung tu, kita kena kokolahkan dia. Sebab to ada sifat kokolah. Jadi bunyi dia tawassuta. Tawassuta. Ah, walaupun tulisan Rumi kan. Jadi Rumi akan menzahirkan jawi sebenarnya. Kalau saya letak T, dia tawassut. Tak, nipis. Tak, dia to, dia tebal. Tawassuta dan bukan dia tebal je, dia ada kokolah pula. Ya. Okey, apa makna tawassuta ni? Dia bermakna sederhana. Sederhana bermakna dia tak kuat, tak lemah, dia antara. Itu dia panggil sederhana. Jadi menyebut al, dia ada sifat tawassuta. Okey, baru dua. Dia ada lima lagi. Okey, yang ketiga, okey ya. Mungkin saya senaraikan bawah ni supaya kita dapat apa konteks sebenarnya. Ini sifat berlawanan ya. Sifat-sifat berlawanan. Okey, yang pertama, set yang pertama ialah jahru tadi ialah jahrun. Ya, jahrun lawan hamsun. Ini lawan. Jadi maknanya bila satu huruf tu dia ada sifat jahr, dia tak ada hamsun. Hamsun ni kadang-kadang biasanya kita wakafkan dia bunyi hamas. Jahrun, jahar. Jahar lawan hamas. Itu biasa orang. Itu sebab dia wakafkan. Tapi ejaan dia kalau ikut ejaan dia akan bunyi jahrun dengan hamsun lah. Ya. Tengok apa macam mana kita nak familiar ya. Ini ikut tulisan. Kalau ikut bunyi sebenarnya dia bunyi macam ni. Jahar lawan hamas. Itu bunyi. Ya, jahar ni sifat kuat, hamas sifat lemah. Ya, so dia ini mesti satu. Kumpulan kedua ni dia ada tiga. Apa dia? Kumpulan yang kuatnya syiddah. Ya, syiddah lawan lawan syiddah sebenarnya rohawah. Okey, ambil rohawah. Roho ada A, dia tu ada alimat. Dia panjang roho dua rakaat wah. Ah, rohawah lepas tu uh, uh, sebab dia tak berlawanan sebenarnya yang dia ada satu sifat sederhana. Sederhana tu ialah tawasud. Dia ada tiga. Dalam dalam kumpulan kedua dia ada tiga sifat. Maknanya uh, satu huruf dia mengambil salah satu ni. Sama ada dia syiddah ataupun rohawah ataupun tawasud. Dia tak boleh dua, tak boleh tiga-tiga.
So dalam lam dia ambil sifat ni lah. Tawassuta. Yang pertama dia sifat jahar. Yang kita jahrun tadi, ya, kalau kita nak ikut bunyi dia akan bunyi jahar, jahar lah. Tu ya. Okey, dan kumpulan sifat ketiga ialah uh, infitah. Infitah. Saya gunakan kalau H, Rumi H besar mana? Arab dia, Jawi dia ha. Ha pedas. Kalau H kecil tu ha. Ha simpul tu. Ha. Ha bawah kerongkong. Ha tu ialah ha tengah kerongkong. Ha kecil ya. Lawan dia, lawan I, dia ada to. Ya, hamzah kotak, to, ba, alif, ko. Itu jawi dia. Ya, to, ba, ko. Itu sifat dia. Kalau Q saya guna tu bermakna apa? Qaf lah jawi dia. Ya. Dalam buku dia tak dia bukan tulis macam ni. Saya tunjuk dalam buku. Sebab tu saya tak setuju. Dia tulis macam ni ejaan dia. Sebab Itbaq. Ibak. Oh, jadi orang bila baca dia itbaq, dia menyebut dia itbaq je kan. Ibak. Sedangkan yang kedua tu bukan ta, dia to. Kena sebut to, to ada qaqalah sughra. Dia to baqa. Dia lepas tu lepas ba tu dia ada alif mat kena panjang. Kalau macam ni dia tak panjang. Dia satu bila A Rumi dia baris je, dia tak ada mat. So kalau baris dengan mat kena ada satu lagi A. Baru dia panjang. Dia to baqa. Ibak. Nanti kena belajar ya. Belajar Rumi dengan Jawi sekali pun menarik juga. Ya. Okey. Ini so bermakna sekarang ni huruf lam sukun tadi dia nombor satu dia salah satu jahar dengan hamai iaitu jahar. Yang kedua ada dia sama ada syidah ataupun rohwah ataupun tawassuta, dia tawassuta. Yang ketiga dia sama ada infitah. Infitah ni ada mat. Saya kena letak tu A lagi. Ejaan dia hamzah wasal nun fa ta alif ha. Jadi ada alif tu dia kena panjang. Itu cara menulis Rumi QHS lah. Orang lain tak ikut ni. Ini QHS saja. Saya buat sistem sendiri sebab saya nak menepati. Ya. Tolong ingat kan 3.30 saya kena berhenti ya macam-macam mana pun. Sebab kalau tidak lambat apa nanti imam tu tak ada imam belakang. Okey. Itu so kalau tuan-tuan menyebut ni sebut dengan betul ilta. Sebab faqalah sughra ta capital tu mana ta. Ilta baqa. Ilta baqa. Qaf Q tu qaf ada qaqalah juga. So sini ada qaqalah, sini pun ada qaqalah juga. Ilta ba dia ada mat, panjangkan dia ya. Ilta ba sebab kita boleh panjang sebab dia mat aril sukun. Ya. Yang ni pun sama ya. Ada alif mat bila kita panjang waqaf dia ada mat aril sukun boleh panjangkan buat empat. Infitah Yautabaq. Itu cara mengeja. Walaupun Rumi kita bila kita tengok Rumi kita tahu jawi dia. Okey. Dan yang keempat sifat berlawanan Ustaz Saiful huruf. Sifat-sifat huruf sifat berlawanan untuk huruf dia ada 5 set dengan ya. Yang pertama jahar lawan hamas kan. Yang kedua, syiddah ataupun rohwah ataupun tawassuta. Yang ketiga, infitah lawan itbaq. Yang keempat, Istifal istilah. betul. Ya. So kita gunakan I itu maknanya hamzah qata' lah. Ya. Istifal. Dia kalau kita tak biasa ikut ejaan biasa orang tulis A1 dia. Tapi dia A2 kena ada mat. Panjangkan dia. Istifal. Dia ada alif mat sebelum lam tau. Ya. Istifal lawan isti'la. Ya, okey. Tengok tu ya. Ti adalah ta lah. Ya, ta. Kalau I tu maknanya baris bawah. Jadi bunyi dia isti.
Lepas tu dia ada ain sukun. Ain sukun kita gunakan apostrofi. Macam ni. Sebab sebab Rumi tak ada ain. Okay, saya guna mana kalau jumpa macam tu, mana dia bunyi dia ain sukun. Isti'. Lepas tu dia ada ujung dia la, ya. Lam alif, lepas tu hamzah. Jadi hamzah pun kita gunakan apostrofi juga. Sebab uh, a- Rumi tak ada. Tak ada ain, tak ada hamzah. So manakala kita jumpa guna apostrofi tu, sama ada ain ataupun hamzah. Tapi kan berhujung biasanya dia hamzah lah, ya. Un. Isti'la'un. Macam tu. Bila dia wakaf jadi isti'la. Yang pertama tu ain. Isti'la. Ya. Isti'la. Gitu. Okey, dan akhir sekali dia sifat kelima, dia sama ada is. Dia saya gunakan z kecil bermakna zal. Zal yang hujung lidah tadi. Kalau saya gunakan z besar, dia zai. Itu membeza. Ini dia zal kecil, kita guna z. Masa menyebut tu hujung lidah kena keluar lah. Is. Is dia ada la, a tu baris atas dia, lepas tu dia ada mat. Tambah satu a lagi, lepas tu qa. Izlaq. Tu cara menyebutnya. Jadi Q tu kena faholkan lah. Izlaq. Ya. Qa tu kena apa dipanggil tu fahol kubro. Dia lebih kuat daripada sughra. Kalau di tengah kalimah macam apa tadi, ini sughra. Iltabaq. Ya. Tapi bila hujung dia kena kubro lah. Izlaq lawan dia. Lawan. Okey, ya. I itu untuk hamzah kotak. Tapi ejaan dia short, ya. Short saya gunakan S besar. Supaya kita membeza. Kalau saya tulis S kecil, dia sin. Nipis. Short dia ada sifat berbeza dengan sin. Jadi kita gunakan S besar. Bila tengok S besar tu, kita tahu lah short lah dia punya. Apa tu? Jawi dia. Lepas tu dia ada A tu baris atas kepada mim. Dia ada mat. Letak satu A lagi. Lepas tu ujung dia ta. Jadi il. Jangan is. Ya. Kalau is dia sin. Dia bila besar tu kena sifat short kena. Short dia ada sifat ni. Itbaq ni sifat short. Dia bukan infitah. Jadi bunyi dia lebih tebal. Ya. Il. Mat. Ta ni infitah. Dia nipis. Ya. Mat. Yang ni izlaq. Okey. So sekarang ni huruf lam sukun tadi dia ada 5. Kena pilihlah salah satu daripada yang berlawan ni. Yang pertama dia jahar. Yang kedua dia tawassul. Yang ketiga dia infitah. Infitah. Infitah maknanya apa? Terbuka. Nanti kita akan terangkan apa yang terbuka tu. Lepas tu yang keempat sama ada dia istifal ataupun isti'la. Ya. Istifal ataupun isti'la. Dia sifat istifal. Bukannya istifal. Istifal ni mana bukannya isti'la. Isti'la ni meninggi. Bunyi. Al dia tak ada meninggi. Dia merendah. So dia sifat apa? Ya. IT ke IS Ustaz? Istifal lah. Sorry. IS. Istifal. Dia sin. Sin gunakan S. Kecil. Kalau short menggunakan L besar, ya. Macam ni maknanya bila mengejanya ialah nanti dia bermula hamzah wasal, ya. Hamzah wasal tak ada baris tapi dia hanya dibunyikan. Jadi hamzah wasal yang bunyi I, sin sukun, ta baris bawah, fa baris atas, alif mat, lam dhammatain. Ejaan dia istifalun. Tapi bila menyebut dia waqaf. Yang kita tak sebut dhammatain tak. Okey, ni dia. Berapa sah? Dan akhir sekali dia ada sifat dan izlaq. Itu sifat dia. Apakah izlaq tu nanti istifal ya.
Letak sini dan izlaq. Izlaq ni apa? Apa maknanya izlaq ni? Tidak tercegah. Maknanya huruf tu bila keluar bunyi tu dia lancar aja. Itu dia panggil izlaq. Lawan ismat tu dia tertegak, apa? Tercegah. Dia tak lancar bunyi itu. Jadi inilah sifat apa? 5 sifat berlawanan. Lepas tu dia ada satu sifat tunggal, inhirah. Jadi mana membunyi al tadi, alhamdu tu, al-lam tu, dia mesti makhraj dia betul. Lepas tu dia mesti menepati 6 sifat ni. Itu dinamakan bunyi huruf. Al. Ya, kalau kita tak lencur ke hujung lidah tu, tak dapat sifat yang hira. Mungkin dia dapat sifat yang 5 ni, berlawanan, tapi dia Jadi kurang satu. bahasa dia mudah tu Ustaz, sifat ni maksudnya nak menentukan bunyi dia ke apa Ustaz? Sifat ialah bagaimana rupa bunyi tu bila dia keluar. Hmm. Makhraj ni ialah nak mengeluarkan bunyi. Dia keluar dah bunyi kan. Tapi bila keluar bunyi itu, apakah bentuk dia? Apakah ciri dia? Apakah sifat dia? Panggil sifat lah. Rupa bunyi itu macam mana? Itu dia namakan sifat lah. Kalau orang, dah keluar orang, rupa dia macam mana? Gemuk ke hitam ke putih kan? Itu. Tapi bunyi dia sifat. Jadi sifat dia yang ni lah. Adakah dia jahar? Ataupun dia, yang kedua, rohawah. Dia mesti ada 5 ni sekali. 5 set tu kena ada. Cuma dia setiap set tu dia salah satu daripada kumpulan tu. Yang ni baru sifat berlawanan ya. Dia ada pula set kedua sifat tunggal pula. Inkhirah ni kenapa dia panggil sifat tunggal? Dia tak ada lawan. Dia melencong saja. Tak ada melencong, lawan apa tak ada. Itu dia panggil sifat tunggal. Jadi jumlah dia adalah 5 campur 1 lah. Jadi menzahirkan 5 sifat berlawanan dan 1 sifat tunggal. Itu cara menerangkan. Ini baru huruf lam ya. Jadi bila kita jumpa kalimah nanti, kita akan terangkan setiap huruf yang sukun tu dalam bentuk dia. Cara membunyikan, katakanlah contoh apa dalam ayat tadi, sorry, Quran dia, dia tak boleh ya. Dia kena kena keluarkan dia dulu. Ya. Oh boleh, tapi dia masih lagi tulisan tu ada ya. Nanti kita akan jumpa. Ini lam samalah. Ya, lam sukun. Kita lepas tu ada mim sukun kan? Mim sukun pun sama lah. Macam mana nak membunyi mim sukun? Ada makhraj dia, ada sifat dia. Dan sifat mim sukun berbeza dengan lam sukun. So, semua kena tahu set dia tu. Jadi bila kita menyebut, kita dengan penuh kesedaran nak menzahirkan makhraj macam ni, menzahirkan sifat dia macam ni. Jadilah bunyi mim sukun. Tiap-tiap huruf tu ada dia punya makhraj dan dia punya Yes. Mesti ada makhraj, mesti ada sifat, dan sifat tu ada set masing-masing lah. Dan makhraj ada cara masing-masing lah, berbeza mengikut huruf. setiap baris dia tegang. Dia bermula dengan sukun baru dia baris. Maknanya kalau kita nak memahami bila huruf baris tu kena tahu sukun dia dulu. Dia dalam bentuk sakinah dulu. So yang lebih senang kita jangan ambil yang baris dulu, ambil yang sukun dulu. Kalau contoh alhamdulillah tu pada atas, sebelum dia berbunyi dari atas dia sukun dulu. Jadi kita kena tahu ha sukun, ha sakinah tu macam mana bunyi ni, cara macam ni makhraj dia, sifat dia dulu. So bila dia dah habis sukun tu baru dia ambilkan pada atas. Ya. Ya, kena fahamkan makhraj ketika dia sukun. Itu. Kau pada? Ustaz.
Ha? Okey, kita berhenti sini dulu ya. Tak apa, kita akan sambung. Tetapi sekurang-kurangnya nak membuka uh, Apa masuk Hamas tu tadi? apa dia? Lemah. Hamas. Kenapa lah dia pilih Hamas? Patutnya ambil Jahar ni. Apa dia? Tak, Hamas tu kan dia kata lemah. Kenapa dia pilih Hamas? Patutnya dia kena pilih Palestin, dia pilih Jahar. Itu pelik ya. Ah, nama sama antara Hamas. Tapi sebenarnya je Hamas ni lah Hamsun. Ini bunyi saja kan Hamsun. Tak tahu dia bukan dia sangat bukan Hamsun dia tu. Dia memang dipilih Hamas lah. Dia tu. Ya, jelas ni, kuat. Jelas. So Jahar ni sebab dia sifat kuat, dia lebih jelas dan terang. Hamas ni dia sebab masa menyebut tu keluar nafas dia lemah lah. Bila nafas terkeluar tu tekanan dia kurang. Jadi bunyi dia Bunda Hamad ni dia panggil seolah macam sembunyi. Dia sembunyi sini dia tak jelas dan terang. Eh? Suara bukan yang berterusan tu roh Allah. Roh Allah. Sepotong huruf Hamad ni maknanya nafas terlepas. Itu Hamad. Roh Allah dia berterusan tapi nafas tak terlepas. Bergantung pada huruf. Nanti kita akan terangkan satu-satu supaya kita tahu yang apakah. Yang Hamad ni kalau nak tahu bila menyebut tu dia terasa nafas macam tak at, at, kan terasa angin tu nafas tu. Macam sin as, terasa tu makna dia Hamad lah tu. Lam Sekolah dulu kita belajar sampai muka sebut tahu sebut Alhamdulillah. Yes. So ilmu kita tak diajar dulu. Kebanyakan. Kita ajar buat tapi kita tak tahu apa yang kita buat. Al tak boleh hamas sebab sebut je. Al ada bunyi terasa tak ada kan. Sebab dia jahat. Itu cara lah ya. Tapi yang lebih penting ialah apa dia tu. Itu bahagian kefahaman. Ini pengenalan kepada tajuk kita. Kita cuba fokus sikit sebab tajuk ini satu satu ilmu yang kita rasa kita tahu tapi sebenarnya kita tak tahu dengan tepat. Kita tahu macam-macam tahu macam tahu je, tapi sebenarnya kalau bila ditanya tak boleh. Memang daripada pelajar-pelajar saya tanya pun banyak yang gagal daripada yang setakat ni. Kalau saya ambil 10 orang tanya boleh dikatakan 10 gagal lah kan. Dia banyak membunyi saja kan. Ya. So, cara yang betul ialah sebelum membunyi tu dia tahu apa nak buat. Dan dia akan zahirkan apa tu, barulah berlaku sebutan yang betul lah. Ha? Ya, Imam baca firman Allazi Ah. mesti. Kita sekali pula sampai sosok lampau lah. Ya, sebab dia fokus pada bunyi. Yang pentingnya dia tahu apa dia dan dia zahirkan yang tu barulah bunyi yang betul lah. Sebab lain orang lain berbeza. Jadi dia akan keluarkan cara dia. Cara sebab lain orang, lain suara kan ya. Tak seperti sama. Sebab kita ikut dia punya kaedah dia. Faedah dia dan zahirkan. Faedah tahu, zahirkan. Itu cara dia. Kalau ikutkan strictly tak boleh. Sebab apa ni? Sebab dia akan lari bunyi, dia akan beri makna yang berbeza. Sebab tu imam kena tahu ni sebenarnya. Kalau dia setakat membunyi tak tahu, belum lagi tu tak boleh sebenarnya. Sebab dikhawatiri nanti dia terbunyi huruf lain seolah-olah bunyi. Arab ni dia satu huruf yang lari saja dia dah lari mana dah.
terutamanya Al-Fatihah lah. Dia kena tahu. Kalau dalam kalangan kelompok dia, dia pun boleh baca Quran. Dia kata dia, kalau yang lain tak dia baca Quran tangan. Ah, yang mengajar Quran mesti kena tahu ni. Barang tu dia betul. Oh, kan? Ya. Dekat. Dia tak betul macam tak boleh sebuah dengan. Ah, Ya. tapi kalau dia tahu apa yang dia nak zahirkan, mafrad yang sifat tu betul tak apa. Sebab itu apa ni? Dia cuba untuk Dia dah cuba yang terbaik. Ya. Sebab bukan semua orang uh, lidah sama tak. Tapi dia nak zahirkan ni betul tak apa. Ada orang lidah pendek kan. dia cuba tu Ya, dia faham apa yang itu dia zahirkan tentang apa. Ya, dia semula jadi. Ah, tapi dengan syarat dia yang dia nak zahirkan mengikut ni kan. Tapi semula jadi itu menjadi kekangan, tak apa. Sebab dia nak memang dia nak keluarkan yang ni. Eh. Okey, kita berhenti sini untuk ini dulu ya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا